Okay. So soalan kedua daripada penyimpan emas putih, dia tanya barang kemas di PG dan juga barang kemas di kedai emas, yang mana lebih baik dari sudut harga dan sebagainya lah. Okay. Dari sudut perspektif sebagai seorang pembimbing emas, Putih bagi tahu pada tuan-puan, yang pertama, kenapa Putih pilih Public Gold? Sebab Public Gold, barang kemas kita ada dua pilihan, 1916 itu biasa, dan yang kedua kita ada 999. Yang kat tangan Putri ni cincin gelombang jiwa berketurunan 999. Okay. Yang kedua, dari sudut spread ataupun selisih harga, iaitu apabila kita nak jual emas. Memang kita nak simpan emas barang kemas ni sebagai nak pakai, tapi andai kata di masa depan berlaku kecemasan, obviously kita akan terfikir kita nak jual ataupun pajak lah emas tu kan. Jika tuan-puan membeli ataupun menyimpan emas, barang kemas bersama dengan Public Gold, barang kemas 999 spreadnya adalah 9%, manakala untuk emas 916 13%, yang mana nilai spread ni sangat-sangat rendah berbanding dengan kedai emas di luar sana. Kalau tuan-puan pernah ada pengalaman jual emas di kedai emas lain, mungkin tuan-puan akan dapat 20 ke 30% spread, yang mana sangat-sangat tinggi. Kalau boleh spread ni kita nak makin nipis supaya tuan-puan untung. Untung beli, untung jual. Faham? Sebab simpanan emas ni bukan sekadar kita pakai je. Kita tak tahu nanti di masa depan mungkin kita nak guna duit, jadi kita perlukan spread yang nipis tu. Yang ketiga, dari sudut upah. Upah dengan Public Gold rendah. Sebab apa? Sebab kita ada kilang sendiri. Bila ada kilang sendiri, cost overhead memang rendah. Cincin dekat tangan Putri ni, upah dia baru RM95 sahaja. Kalau nak comparekan di kedai emas, mungkin dah RM150 atau ke RM200. So, based on pengalaman Putri, kenapa Putri pilih Public Gold? Atas 3 sebab ni. Yang pertama, kita ada kilang sendiri. Yang kedua, kita ada pilihan 916 dan 999. Yang ketiga, spread yang nipis. Okay, so untuk tuan-puan di luar sana yang nak beli emas, jom Putri bantu tuan-puan beli emas dengan cara yang bijak. Follow rujuk kat bio. Okay.